kalau tuan-tuan nak ada duit, kata guru saya dengan 3 niat. Yang pertama ada tuan-tuan niat nak berjuang. Niat nak berjuang ni insya-Allah duit tu dia mai sendiri. Yang kedua ada niat nak belajar. Kalau nak belajar tu duit dia mai sendiri. Nah, abang kata ngaji je. Nak suruh mengaji. Maknanya Allahu Akbar. Beruntung orang mengaji ni. Niat nak mengaji ni. Saya duduk pondok dulu macam tu. Tak pernah orang miskin duduk pondok. Ada je. Orang nak hantar beras, ikan, ayam, telur. Yang kerap dia telur lah. Yang tu biasa lah. Masya Allah. Nampak kata ni mengaji. Yang ketiga dia niat nak kahwin. Niat nak kahwin. Allah Ta'ala sempurna. InsyaAllah. Saya takut. Saya lagi dah waktu saya kahwin tu umur 19 tahun tuan. Saya kahwin umur 19. Pi nak minat. Pi tu ayah berkenan dekat orang. Dekat anak ustaz lah. Anak Ustaz Halim. Kenal lah. Dan waktu tu kita tu nak pergi mengaji kat Yaman tu. Nak pergi sama belajar pergi Yaman. Tapi ayah berkenan dengan saya. Tak apalah. Kahwin lah. Lepas tu kita niat nak bawa isteri pergi Yaman. Tuan-tuan tengok. Allah Ta'ala punya takdir baik Allah Ta'ala ni. Kita niat nak kahwin. Duit tak ada pun. Tiba-tiba hantaran RM42. Mas kahwin RM42. Hantaran tak ada. Free of charge. Saya bagi RM50. Keep the change. Nah, abang kata punya teratur. Mudah tu punya teratur. Bahkan waktu lepas kahwin tu saya dah niat dah nak bawa isteri pergi Yaman. Pergi mengaji di Yaman. Tapi Allah Ta'ala maha baik. Lepas kahwin seminggu accident, lumpuh setahun. Rupanya Allah Ta'ala nak hantar peneman jaga kita, rawat kita selama setahun, tuan-tuan. Tu hikmah dia. Selagi mana kita niat, 3 tu kata guru saya. Sentiasa niat nak berjuang di jalan Allah. Sentiasa niat nak mengaji. Sentiasa orang yang niat mengaji ni macam kata hukamak kan, minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan hingga ke liang lahat. Niat nak mengaji sepanjang masa. Kalau ada kelas, ada pengajian, mai. Tak mana saja. Kena ada himmah. Yang ketiga dia kena niat sentiasa yang orang kata nak buat menyempurnakan agama, iaitu dengan perkahwinan. Tuan-tuan, perkahwinan menyempurnakan agama. Tu beza orang yang sembahyang bujang dengan orang yang sembahyang dah kahwin. 70 kali ganda. Tuan-tuan. Beza. Ibadat, seluruh ibadat dia semua berganda-ganda. Tu nak abang atau besar agama kita. Allahu Akbar.